Hey, what's good? Kimi here. We are back. So, apa buat for today? Hari ni kita akan buat game. Seronok game nice ke? Game ni nama dia Pilih dan Belanja. So, sekarang kami dekat Geni Plaza, area-area sini lah. Let's see apa yang pilih dan belanja tu. Pilih dan belanja tu kita main more to makanan lah, but unlimited. How are you? Boleh. Tapi dia orang kata pilih dua ke? Okey tak? Dua. Beberapa pilihan tu tak kisah. Dan kami akan guna spin. Spin apa orang panggil dia? Spin of Spin answer lah. Destiny. Spin answer tu. Dan tengok yang mana yang kena. So tempatnya kami akan bermain dekat Geni Paragon. Dia ni confused dah berapa 12 tahun dah duduk dekat Penang. Tak tahu lagi mana Paragon dengan Plaza. Tolonglah. Lepas round, satu round dekat bawah food court ni lah. Food court area Geni Paragon ah. Kau food Kau court. panggil apa? Tempat penjualan makanan. Food court tu lain. Food court ambil tiga. Lepas round kami ronda kat bawah ni area, area makanan. So bini aku dia dah dapat 3 benda yang akan kita spin. Mana? Alah, yang tiga ni you pun nak kan? Kita tunjuk dulu. Rasa. So dia pilih Ada Caji, Yole dengan Boost. Caji, Yole dengan Boost. So macam mana? We're going to spin it now. So I harap I dapat tantaran. Tolong. Yole. Itu apa yang you nak? Spin lagi sekali. Boleh. Ya, spin sekali lagi. Tak apalah, makan Okay. Yole. Dia akan try Yole. I pernah makan Yole sebelum. Pernah tak? Dia yogurt ke? Yogurt juga. So Yole ni yogurt. Ais krim yogurt. So Yole pilihan spin answer. Topping dekat Yole. You apa? Nak apa? I nak ambil small je lah. Macam Medium. too much sugar. Oh. Dia bila kisah lah. Tadi dia cakap dia nak ambil small, tapi dia tukar dekat last minute apa ambil medium. Guna kad boleh? Flavor yang bini aku ambil tadi, dia ambil by the way dia ambil size medium. Dan topping Almond flakes dengan mango boba. I tak ambil sour sebab I takut manis sangat. Saya rasa ais krim dia rasa tak masam. yogurt dia sedap. Dia tak manis macam and dia pun tak terlalu masam. Just nice side to my liking. dia balance. Oh. Kenapa underrated sangat? Patut dia jadi overrated. Suka tak? Dia cuba campur Saya suka. Sebab ada lembut, ada crunchiness. yes. Suka tak topping yang pilih? Ada taste tak I? Okay lah. Orang cakap apa? Combination yang agak kena juga. Apa maksudnya agak kena? Memang kena. Macam juga ada apa? Crunchy dengan Yang lembut sikit, ada Lembut-lembut. crunchiness. Tak ada yang sweet, yang terlalu overpower. so Badu tak gila kat kat staff Yole. Dia kerja seorang. mungkin tak main MC pada minggu. Malam minggu nak buat apa? So next aku punya turn pula. Oh, sugar addict. Aku punya turn. Apa yang aku pilih? Kalau korang boleh nampak, aku ambil Yayao Boost dengan Caji. Caji tu kalau apa pun tahu aku tak berapa ni sangat. Tapi kalau aku dapat, aku akan bagi kat bini aku. So let's spin. Ayah pegang, I nak spin. Harap-harap
Aku nak boost. Harap-harap rezeki. Bismillah. Boost, tolong boost. Yeah. Tak suka lagi. Let's go. Aku dapat boost. Alhamdulillah. Mana? Bro, aku dapat boost. Alhamdulillah. Memang yang tu yang aku mau. So next kita akan ke boost. So macam tau, aku dapat Spinancer boost. Itu yang aku mau. Apa perisa you nak tu yang Tak tanya tak. sebab you tak tahu selalu. Mungkin flavor, untuk flavor aku bagi bini aku yang pilih. Okay. So let's go. So now kita dekat boost. This is the queue. Sekejap tengok menu apa yang dia nak. Ada protein dah, Bi? Kali ni dia pula akan belanja. Flavor yang ambil tadi apa ya? Itulah 1000 kali mais. Sampai sekarang tak tahu flavor yang suka minum. Apa dia? Mango lychee crush. Mango Lychee Crush. By the way, ada bad review sikit dari kami Yes. dekat boost tadi. Agak macam tak jujur lah dia buat kerja. Sebab apa ya? Sebab I memang perhati dia kerja kat depan tu. Measure mahal dah tak betul. Lepas tu aku tak tahu macam mana aku measure aku punya barang. But then masa dia tuang tu, okay, satu blender tu consist 2 air. Dia buat dalam 2 cup lah sebab orang order yang sama kan. Okay, never mind. Lepas tu hang tuang, okay, first dengan second cup ke second cup tak cukup. Okay, then dia tuang balik 2 cup balik untuk buat, untuk nak bagi cukup lah. Then instead of tambah ingredient dia tambah ais. And then even hang dah tambah ais pun, hang bubuh ni tak cukup. Aku tengok je kerja hang buat tu tak berkat lah weh, aku boleh cakap tadi. But who am I to judge? Tapi sebab aku tak nak cakap apa, sebab peak hour kan, ramai orang cukup. So let's give it a test. Aku tak try lagi apa ni cucuk. Sebab aku tu tengok muka yang aku macam tak suka. Aku tak suka orang kerja macam ni. Aku dah nak orang makan gaji. Yang ni je lah acara aku berseronok pun. Lepas tu hang boleh buat macam ni kat aku. Kat mana salah aku? Kenapa dia pilih kita untuk dapat air yang tak cukup ni? Kenapa hang select? Sebab aku muda ke weh, dia tua. Dia takut orang tu marah kan? Sekarang test. Still good. Tawa. Cakap apa sayang? Tak tahu. Jawab nanti yang Okay. akan datang. Untuk aku still halalkan, tapi lepas ni Kami halalkan lah. It's not a big deal. It's just a drink. But hang kena kami ni betul-betul. orang yang makan gaji, yang ini je cara kami berseronok. Hang boleh ke do better? Kesian lelaki aku training pun. Yes. Dah Bi, jangan beli dekat situ. Kalau aku nampak dia yang plan ayat aku akan cakap dah, dik orang lain boleh tak? Sini sekarang suasana dekat tengah-tengah Gurney Burger. Tiga tenda pun dah jauh untuk hamba. Kata-kata terakhir untuk game kita ni dah habis. Air aku pun dah dapat. Yogurt bini aku pun dah habis. You yang habiskan. You yang tak habiskan. So ni actually orang kata fun game je. Sebab PD baru masuk kan. Macam aku cakap, ini adalah cara orang makan gaji berseronok. Ini realistik dia weh. So kan aku nak habaq untuk pekerja-pekerja F&B di luar sana. Orang yang membeli ni kan, especially kedai yang macam, bagi aku okey lah, bukan tak mahal sangat apa semua macam Zeus semua tu kan. Buatlah kerja elok weh. Kami ni makan gaji tau. Kami nak something like macam reward diri kami apa semua. So be nice dengan kami. Sebab sama-sama je kita. Aku makan gaji, hang pun makan gaji. So macam mana kita nak appreciate each other, buat yang terbaik. Jom kita buat outfit check last. Okay. Sebelum tutup, kami akan buat outfit check. Sayang, you dulu. It's from Shopee. Ini hanyalah baju, kalau abang tengok dekat-dekat macam kain guni linen kita panggil, but it's really nice sebab dia sekeping lah. Then seluar panini, kasut is Machino. Machino for real. So aku orang kata basic. Baju Uniqlo, seluar TikTok, dan yang kasut tu sikit. For shoe macam biasa, Air Force. Dan hari ni aku pakai Patek. Yes, Patek. Mana batik ambil.
one day we never know. Kan sayang kan? Ya, beli kat I dulu. Atas Amin. mana I sekarang ni, I yang deserve banyak ni. Allahumma barik. Sayang, that's all for today. That's all for game for today. And aku, bus geni Hari ni berapa bulan? Penerkon. Berapa bulan? Ben, tunjuk. 31 hari bulan 5. 31 hari bulan 5. Orang yang share malam lah Jam basically. 9 Ni apa dengar 40 lah. something tadi. Apa buat dia elok. Aku tak marah, aku tegur. Jangan bawa orang, jangan naya orang macam tu. Orang boleh makan gaji kot, nak makan benda yang sedap. Buatlah betul-betul. Tawar kot. Aku tak kata pun sebelum nak mana letting ke tak. Tak measurement yang betul. Yang sebelum ni aku suka sangat. Aku dah buat, aku tak suka dah bus. Macam biasa, moga apa dimurahkan rezeki. Terima kasih kerana menonton video kami. Yeah, see you guys in the next video. Keep it out. See ya.